ibu warga negara Malaysia, jodohnya orang luar negara, orang Amerika, orang England, orang Australia, orang New Zealand, jodohnya luar negara. Dunia berubah. Jodoh rakyat Malaysia ni bukan saja orang dalam negeri. Mereka bertemu jodoh dengan pasangan mereka di seluruh dunia. Ibunya warga negara Malaysia, orang Kedah, orang Sabah, orang Sarawak, memang warga negara Malaysia. Pasangannya, suaminya itu orang Amerika. Anak lahir di Los Angeles, mengikut Perlembagaan Persekutuan sebelum ini. Anak itu mengikut warga negara bapa. Jadi mak ni kata, saya warga negara Malaysia, saya yang mengandungkannya. Anak itu lahir di Amerika sebab suami saya Amerika. Dia kata, boleh tak anak saya ni jadi warga negara secara kuat kuasa undang-undang, automatik. Saya tak perlu memohon lagi. Kerajaan ini kerajaan yang mendengar. Permintaan ibu ini munasabah. Maka sidang parlimen minggu depan kita akan bentang pindahan perlembagaan untuk meminta ahli parlimen berbahas dan kemudiannya mengundi bersetuju atau tidak dipindah bahawa ibu rakyat Malaysia, anak lahir di luar negara daripada pasangannya warga asing, maka anak yang lahir di luar negara oleh ibu rakyat Malaysia, anak itu juga akan menjadi warga negara secara automatik, tidak lagi secara jalan pendaftaran.